Ada yang tanya saya berkaitan dengan simpanan wang anak-anak, di manakah tempat yang paling untung? Okey tuan-puan, untuk simpanan anak-anak, tempat yang kita boleh simpan ialah di ASB, tabung haji dan juga simpanan emas. Tiga-tiga tempat ni bagus, cuma kalau nak untung yang maksimum, bagi saya simpanlah dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab harga emas ni makin lama makin naik. Kenaikan dia lebih besar dan lebih tinggi daripada tabung haji dan juga ASB. Contohnya, kalau sesiapa yang simpan emas, kalau sesiapa yang simpan duit anak dia RM4,000 pada tahun 2020, RM4,000 pada masa tu sudah dapat 20 gram. Dan hari ni nilai 20 gram tu sudah meningkat kepada RM10,000. Dulu simpan cuma RM4,000, sekarang dah nilai dia meningkat kepada RM10,000. Sebab apa? Sebab harga emas sekarang ni RM500 untuk 1 gram. Pada tahun 2020 harga emas masa tu hanya RM200 saja 1 gram. Jadi dengan public gold hari ni, kita boleh buka akaun emas untuk anak-anak. Setiap anak ada satu akaun masing-masing dan boleh terus link dengan akaun parent. Boleh link terus. Jadi sangat senang dan mudah. Jadi kalau ada anak 5 orang, buka saja akaun emas untuk setiap anak tu satu akaun seorang. Jadi setiap anak ada akaun masing-masing macam akaun bank. Cuma ini kita simpan emas. Okey, semoga bermanfaat. Follow saya untuk lebih lagi. Untuk buka akaun emas untuk anak-anak, boleh klik link di bio saya untuk kontak saya.